Di Dewan pun kita ada urus setia, di bahagian kanan Dewan juga kita ada urus setia yang akan sentiasa membantu graduan untuk berjalan. Pada hari ini boleh. Alright gang, hari ni kita combo convocation dengan rehearsal, briefing, pukul 2 kita akan start combo. Macam mana tu Pukul 2, 2:30. Mantap. So stay tune. Ramai kat depan ni, Untuk pakai baju jubah tau. Yeah. Jangan main-main Okey, ini saja boleh bantu saya. Untuk Okay gang, kita orang dah siap dah ni. Convocation. Mantap. Kopi aku bangga siap kopi. Kopi convocation. Bangga gila bab. Ingat apa? Okay. Perasaan kau Pi macam mana Pi? Rasa bangga lah. Bangga yang amat. Ini kalau mak kau tengok menangis ni. Betul, guling-guling dia. Guling-guling dia. Berjaya juga anak-anak aku setan ni. Okay, stay tune. Okay, semua dah beratur nak masuk dewan dah ni. Semua dah beratur. Convocation ini dibuat di Menara Pelda kan, kat KLCC tu. Penuh. Dan kita tengoklah macam mana. Mantap. Dek, combo lah. Combo. Mantap lah. Tengok muka-muka industri. Ni masuk YouTube ni. Masuk YouTube. Kalau nak posing masa ni lah nak posing ni. Okey, dah sini. Handsome semua. Mantap. Berapa tahun belajar ni? 3 tahun. Tahniah. Congrats. Jangan terlanggar tersepak pula, jangan atas pentas tu. Jangan nak ambil gambar dekat tasik bang. Oi, mantap. Bergendam. Dekat dalam tu. Bergendam. Tengah beratur semua. Gemlah orang. Ada 3 serangkai. Cik Mando 3 serangkai. Dia dah itu 3 serangkai. Muhammad Khair, Muhammad Feroz. Feroz. Mohan. Encik Mohan. Oi, Adam Shah. Oi. Alamak. Ibrahim. Kita selalu bersama kita. Alamak, jiran. Ini yang paling selalu bersama lah. Dari pentas. Mantap. Okey, wajah combo. Wah, tahniah semua Tahniah juga. Tahniah. Masuk barisan. Artis masuk barisan. Handsome bang. Mantap. Bang, betul ke ni bang? Betul nak kena ni? Kena beratur. Mak tua nak ambil sijil ni. Beratur beratur. Abang, jangan shoot sangat-sangat. Ambil gambar saya banyak-banyak tau. Nanti WhatsApp saya. Okey, kita dah masuk dewan dah. Terbaik. Okey bro, steady. Mantap. So tengah tunggu start lah. Dah masuk dewan semua dah. Akhirnya finally terbaik. Penat belajar 3-4 tahun belajar. Aku ingatkan gambar. Video. Okey. Penat belajar tau 3 tahun. Habis juga. Dapat penat belajar. Magiswari, anak perempuan Narayana. Alias Wadaraju. Mantap bang, penat belajar bang 3 tahun akhirnya habis kita bang hari ni. Mantap. Tak cukup like kan macam tu. So tengah berlangsung lagi. Muhammad Shahreza bin Sazali. Dr. Muhammad Yusuf bin Jaafar.
Masuk YouTube saya ni. Alamak. Okey, habis. Kepada Yang Berusaha Datuk Hans Faizal, pengurusi Ini dia wajah-wajah graduasi. Mantap. Okey geng, alhamdulillah selesai convocation aku. Convocation di Miatek College. So ni aku on the way balik geng. Malam ni ada dinner pula. Dinner bersama keluarga geng untuk meraihkan convocation aku lah. So kita baru keluar ni daripada KL. Memang tak jam lah hari ni, hari Sabtu geng. Apa pun barai geng, daripada pagi aku keluar tadi. Lepas subuh aku keluar rumah sebab dia ada briefing lah, apa semua, ambil jubah apa semua. So baru settle lebih kurang pukul 5 tadi, sekarang pukul 6 lebih. So memang barai gila, tapi apa pun aku kata happy lah. Happy sebab akhirnya pembelajaran tamat dan convocation dah berlangsung. Dapatlah segulung, orang kata segulung kertas yang ditunggu-tunggu. Aku sambung yang dekat Miatek ni selepas habis dekat UM tu. Aku sambung dekat Miatek, aku ambil pengarahan filem lah. So aku punya paper aku pun berkaitan dengan pengarahan filem. So alhamdulillah, terima kasih kepada lecturer-lecturer yang mengajar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang orang kata seperjuangan dalam industri. Ramai sebenarnya dalam industri yang sambung belajar dan yang memberi peluang ni juga. Terima kasih kepada Finas dan juga FDAM lah yang buka ruang untuk aku belajar di Miatek ni. So apa pun korang nak belajar tak terlambat geng. Nak belajar teruskan, jangan tunggu, teruskan. Selagi kita larat, selagi korang rasa nak belajar, teruskan. Belajar ni penting, education important. Okay, selain daripada skill yang kau perlu ada dalam bidang masing-masing, education juga also penting. Education juga penting untuk kita bawa bekal lah di hari akan datang di dalam bidang yang kita ceburi ni. Macam aku, apa yang aku buat sekarang ni aku fikir akan datang, aku fikir future. Manalah tahu one day aku boleh jadi lecturer ke. Kita kena ada barang lah, orang kata ada barang baru boleh jadi. Tak ada barang, based on pengalaman je susah. So that's why aku sambung. Okay, so stay tune kan.